Tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni punca brake berbunyi. Okey, berbunyi bila tu? Berbunyi bila bawa perlahan nak berhenti tekan brake. Dia bunyi macam tu. Bila bawa laju tekan brake tak bunyi. Bila bawa perlahan nak berhenti, baru bunyi tu datang. Okey. So, owner datang, dia bagi tahu dia brake pad ni dia baru tukar 2-3 bulan. Tapi lepas tukar brake pad ni memang grip. Brake pad ni memang sedap, grip. Dia kata bawa laju memang grip, tapi masalahnya bunyi tak selesa, sakit telinga katanya. So nampak tak? Brake pad dia masih baru lagi. Okey. So sebenarnya bunyi tu memang datang dari brake pad ni sendiri. Kenapa? Sebab material dia kurang sesuai dengan disc. Sebab disc ni disc yang biasa. Nak kata agak murah tak juga yang biasa. Tapi brake pad ni yang luar biasa. Kenapa saya kata luar biasa? Sebab dia ni seramik. Seramik dan harga dia pun boleh tahan. Jadi owner beli sebab nak grip. Memang dapatlah grip tapi bunyi. Jadi kat sini apa kami buat? Kami beli balik satu brake pad yang baru, yang original Toyota. Kita masuk balik kat kereta ni, kita test, bunyi tu memang hilang. Kat sini kesimpulannya adalah bila kita nak tukar brake pad ni, pastikan sepadan. Pastikan sekufu. Macam kahwin pula. Sama padan, sama cantik, sama padan dengan disc kita. Kalau siapa ada masalah yang sama, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ini, settle.